Aduh, kes pemandu bas yang viral tu, Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, dah on dah. Diorang dah kenal pasti dah siapa pemandu bas yang berani tu, yang sanggup dukung perempuan atas riba sambil bawa bas. Menurut Sinar Harian, pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan kata, diorang dah siasat cepat-cepat lepas video tu kecoh kat media sosial. Pemandu tu dan syarikat bas dah dikenal pasti. Pemandu tu dah pun dipanggil pagi tadi untuk bagi keterangan. Katanya masa dihubungi semalam. Dicakap lagi, kertas siasatan ni nanti akan dihantar kat Ketua Pengarah JPJ untuk tindakan selanjutnya lepas siasatan dah selesai sepenuhnya. Dalam pada tu, Muhammad Kifli ni minta sangat orang awam yang ada info pasal kejadian ni untuk tampil tolong siasatan. Boleh je hubungi pejabat JPJ yang berdekatan. Dia pun nak ingatkan semua pengguna jalan raya, terutamanya pemandu kenderaan komersial, supaya follow lah peraturan keselamatan jalan raya. Pemandu diingatkan supaya fokus masa memandu. Jangan buat benda yang boleh sebabkan kemalangan. Kepada syarikat bas pula, pastikan pemandu yang korang pilih tu memang cekap, tak ada saman trafik dan pasanglah CCTV dalam bas untuk pantau pemandu dan penumpang. Penting ni untuk keselamatan semua orang kat jalan raya dan elakkan benda yang boleh bahayakan nyawa. Pesan beliau. Sebelum ni ada video yang tunjuk seorang perempuan duduk atas riba pemandu sambil pegang steering masa bas tengah jalan. Ada info kat Facebook kata bas ekspres ni dari Terminal Bersepadu Selatan, TBS, nak ke Kulai Johor masa video tu direkod. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.